saya. Apa yang belakang awak pula? Saya yang pertama tahu tak? Awak yang nombor berapa? Dah 3 hari dia tidur rumah saya. Susahnya jadi lelaki handsome. Direbut-rebut macam itu saja. Abang sanggup biarkan saya 3 hari sorang-sorang kat rumah? Stop, Rina. Abang, look at me. Apa kata awak start panggil sayang? Minta. Jangan bunyi itik Itu sound effect ke macam mana tadi? Ada bunyi on ke? Saya buat sound effect YouTube okay. Kalau macam ni perangai nak kena panggil sayang, memang tak lah. Rina, Abang sanggup biarkan saya sorang-sorang 3 hari? Abang, dengan ni boleh pula bertetang mata. Pandang mata saya sekarang. stop it, Rina. Sekarang ni abang tak rasa jujur. Abang tak mam. Abang pilih. Abang kena pilih. Abang cakap sekarang abang. Untuk pilihan ni Abang pilih bang. Abang. Sebelum saya undurkan diri abang. Abang nak kanan ke kiri? Abang. Putih-putih melati abang. Kenapa? Kenapa lek bang? Abang lek abang. Tak, sini memang lag. Tapi orang tengok okey je sekarang ni. Sekarang ni tak perlu pilih kanan ke kiri. Pilih. Tak perlu je. Syup. Abang sekarang superstar. Abang mampu untuk ada kedua-duanya sekali. Apa salahnya kalau kedua-duanya sekali? Abang sayang. Ya sayang. Tak apalah Lagi abang. sabar sekejap. Tengok awak pula panggil sayang lepas ni Okey. Okey, apa? Sayang. Saya undurkan diri dahulu. Jangan. Mungkin kebahagiaan abang. Jangan awak ambil dia. Saya tak nak. Kalau perangai macam ni. Tak, tolong panggil sayang. Pak saya. Sejak rambut dia dah bertukar curl ni. Fit dah. Nampak jalan fit sebenarnya. Fit, don't go please. Don't go Fit. Enough Fit, abang. Fit. Abang. Wah, kau macam nak betul aku bersama dia ni. Okey. Fit. Fit. Aduh, yang tadi best sikit panggil sayang. Yang ini macam tak boleh panggil sayang. Okey, kalau betul lah boleh panggil sayang, panggil lah sayang, tengok. Tak nak. Try lah, orang tadi boleh je panggil sayang. Cepat jual lah. Ya, walaupun dia tengah live, panggil je lah sayang. Apa susahnya? Tak tidur ke malam ni lagi? Panggil je lah. Okey, kau panggil dulu. Asal lah aku panggil kau dulu. Kau panggil dulu. Kau start, aku start. Asal lah aku dah start, kau start dulu. Cepat dah. Abang nak awak yang start dulu. Aku tak nak abang-abang. Cepat. Saya nak awak start dulu. Ini kan tengah live host. Tahu tak ni baju apa? Baju Juwita, bukan? Baju apa? Ini baju merah. Abang tahu baju merah. Kena abang-abang kenapa? Kau janganlah macam tu. Apa dia? Ini baju apa? Apa tadi? Baju merah. Baju merah. Baju merah Talia Collection. Awak ni, sebab tu saya minat yang tadi. Yang tadi tahu sikit pasal baju. Yang ni bila tanya pasal baju, satu tajuk pun tak tahu. Tahu pakai je kerja. Patut sanggup tinggal 3 hari Sanggup 3 hari demi fitrah. Faham. Dah, saya nak tanya awak. Okey, apa? Baju awak pakai ni merah. Ada berapa jenis baju ada? Ada berapa jenis baju? Ada berapa jenis colour? Alamak, Saya sekarang tak boleh fokus benda-benda macam ni. Cuba tengok kat sana. Ada. Okey, untuk merah kita ada 3-4 jenis baju. Mana kena meniaga lah. Habis tu aku nak panggil. Susahnya lah. Kenapalah awak ni hidup susah macam ni? Saya kalau boleh nak lelaki terus kaya. Saya tak payah kerja. Bukan masalah. Lebih baik fitrah ambil awak je lah kalau macam ni. Susah lah. Awak je lah berniaga. Tengok. Wah, padahal kau tak tahu kan nak bagi approve macam mana kan. Kau mudah-mudah kau je kan. Saya support. Apa betul? Nak support tahu macam mana cara nak support? Macam mana? Go sayang. Go. Stop it. Boleh. Aku dah start berniaga ni. Tak nak. Okey, satu. Yang tu. Macam ni susah aku buat lah. Ya, kau cakap go sayang. Go sayang. Fitrah tadi elok je. Buat Okey. dulu. 1, 2, dah jatuh aku punya selendang. Okey, 1, 2, 3 cepat. Go. Go. Mak weh. Tu kan go. Okay. Go. Tak nak. Tak. Ni lepas-lepas lah. Tak aku bagi tahu kat Bella kan balik. Fitrah tu berbayar tau panggil sayang. Kau sebab semua berbayar tau panggil sayang. Job scope ke? Kena. Ya, sebab tu ada hashtag Kafik. Kau dah tak? Bila kau tak panggil aku sayang, tak ada hashtag lah pada Karina. Itu gaji fitrah 10k. Aku tak... Cepat. Dia bayar 10k memanglah sayang. Please. Sayang, go sayang. Cepat. It's okay, jual je okay. Tak panggil saya pun boleh je tu jual. Okay, untuk Maira kita ada 4 jenis collection Maira. Kita ada yang jenis warna apa? Sage green. And then kita ada emerald green. Dan kita ada warna cream. Dan satu lagi yang Rina pakai adalah warna hitam. Tapi yang paling penting kita dapat berapa free gift? Kita dapat 1 brush dan 1 selendang. Ya kan tanya berapa free gift. Betul ke? Kita akan dapat 4 in 1. Kita akan dapat selendang 1, brush 1, kerongsang 1 dan baju dengan harga daripada 3 atau lebih
untuk malam ni aja dapat harga 200 lebih. Cepat gogo sayang, gogo sayang. Mana nyawa berniaga? Ya, saya tunggu masa je job Soto Madura panggil. Sebab Soto Madura tak panggil lagi untuk pergi kat booth dia semua. Mahal sangat. Mahal sangat. Apa kau ni? Kau nak apa? Dengan fitrah aku dapat scene macam nak ambil. Engkau ni macam betul lah engkau ni. Tak boleh terhad. Pergerakan terhad. Pergerakan terhad. Cakap lah pergerakan terhad. Abang nak tanya. Nak tanya apa? Antara 4-4 ni, yang mana favourite abang? Yang mana favourite awak? Untuk bapak ni? Warna hijau, emerald ni, hitam, cream. Okay, untuk saya lah. Warna favourite saya. Awak tahu. Saya merajuk lagi. Awak tahu. Kalau tak pilih saya merajuk. Awak tahu kan warna favourite saya warna apa? Saya tak tahu. Ke Fitrah tahu? Tak, Fitrah tahu. Okay. Warna, kalau untuk baju ni, kalau warna hitam lah yang sesuai untuk awak pakai. Sebab apa matching kan semua colour. Jadi warna favourite? Tak jawab lagi tu. Ya, warna favourite hitam tu lah. Hitam. Okay. Bukan orang, baju dia. Okay. Yang, tapi for saya, baju sage green ni pun cantik sebenarnya. Kalau kena dengan kulit-kulit sawo-sawo matang, putih, dia memang kena sangat-sangat. Ni ni, cantik. Ini emerald. Ni sage green. Ya, awak sage green. Sage green. Sage green. Sebab saya pakai yang emerald green hari tu. Oh ya. Asal aku tak sempat kaji je pak tu aku tak sempat kaji je lah. Oh lupa ini Fitrah yang pakai lah. Aku lupa. Sorry minta maaf. Okey, turn awak pula bercakap. Saya tengah masuk ke baju. Takkan awak tak pandai bercakap? Oh, panggil-panggil Soto Madura masuk booth pandai. Takkan nak bagi baju masuk tak pandai ya? Tu dah bagi saya information. Ni kan kedai awak. Ya, panggil lah. Siapa nak dapat kan boleh tekan beg kuning kan mudah. Siapa nak dapat? Saya cari lama lagi. Lama lagi ke? Lama lagi. Siapa nak dapatkan baju-baju yang Rina pakai ni, baju yang akan nak pegang, boleh check out beg kuning. Lagi? Cakap je bisik-bisik je. Cepatlah orang tengok ni. Ya. 24K yang mata melihat ni, jangan lihat saja, tengok sekali beg kuning kita tau. Ya, betul. Pastikan malam ni jualan yang paling tinggi sekali dekat Thalia. Tolong minta lah malam ni harga yang paling meriah lagi, paling ramai orang purchase malam ni boleh. Okey, seterusnya kita ada Thalia collection apa ni? Ni apa? Sira. Okey, awak pula. Saya tak nak tengok awak jual-jual baju ni sebentar. Okey. Macam korang nampak kain. Tak, awak ni berkat macam mana? Saya tak reti lah. Awak malu bila saya pandang awak. Okey, saya tak pandang awak. Saya tak nampak awak pandang. Tapi bagilah information sikit. Okey, kalau korang dapatkan baju kurun Sira ni, korang akan dapat 1 free brush dan 1 selendang. Dengan harga. Okey, cuba bagi tahu. Cuba sambut. Ish, awak tengok saya jual. Okey, silakan. Start awal. Gogo sayang. Cepat. Saya tunjuk ni gogo sayang. Cepat, gogo sayang. Okey guys. Okey, di tangan saya ni ada baju Thalia, nama dia Sira. Kalau kau tengok kat sini, konsep macam Chinese sikit. Dia ada macam ada ribbon. Sangat cantik. Sebab apa? Thalia bagi sekali dengan selendang dengan brooch sekali. Sorry nak pakai ni. Orang yang tiga sana. Awak. Alah, cepatnya dia masuk. Ya, awak tak panggil saya sayang pun memang cepat dia masuk. Awak tahu kan, saya mudah dirampas macam tu kalau orang start panggil sayang. Itulah awak memang cepat goyang sikit. Ya. Abang, saya nampak abang tak... Kan lembut macam ni, cuba kau try. Abang, cuba kau try. Kau macam, okey kita cuba. Ini job kan live lah. Cuba bagi dialog untuk Rina cakap lembut. Kita buat tone A flat. A flat. Okey, abang. Kejap. Nampak dia selalu kejap kat aku. Kejap. Aku boleh kejap. Kejap. Tu, 2, 3. Kejap macam tu lah. Okey. Bagi dialog ke dia. Awak. Abang. Susahnya. Flat ni apa pula? Okey. Yang dia nak tahu 4 flat je bang. Okey. Dia nak tahu 4 flat je. Dia tahu Dia nak flex. Okey. Abang. Kan dengar macam bapuk sikit. Jahat ni. Lagi. Okey, abang okey? Abang okey. Tak ada lah. Tak apa awak berniaga tu lah. Benda-benda macam ni awak kena belajar. Nanti kalau awak dah berumah tangga, awak nak panggil suami awak apa? Awak nak panggil apa suami? Dengan suami saya pandai lah. Apa macam mana? Itu bukan. Asal kau gini-gini kau biasa sudah. Bukan urusan awak Okey. Sama-sama. Kalau contoh awak kalau ada suami awak nak panggil suami awak apa? Abang, saya dah praktis 3 hari lepas saya dah praktis dah abang sebenarnya. Ya. Ya. Awak ni memang betul-betul memang bagus lah. Kalau jujur simpan tak nak bagi tahu semua benda kan. Untuk season live ni semua yang Fit kata jujur lah.
Mungkin abang tak tahu tapi dah 3 hari saya pendam. Fi? Nak konflik kat sini ke? Jangan depan Rina. Jangan depan Rina, tolong. Tapi Fik nak tanya Fik untuk awak nak tanya abang nak tanya sikit lah. Ya. Kalau untuk baju Sera ni kita ada berapa color? Okey. Rasa kau suka buat sound efek itik kau Jadi abang rasa comel lah sound itik tu. awak boleh buat sound apa? Okey, sambung. Okey, ada berapa color ni Sera? Okey, untuk Sera ni abang, Ya. kita bawa datang dengan 4 jenis color, which 4 is jenis kita colour? ada warna brunette, ada warna hitam, warna vanilla ice dan juga misty blue. Betul. Oh, tapi sejujur-jujurnya saya paling minat color yang ini. Mana, Sejujur color yang ni. Kenapa bang? Sebab color ni bagi saya kalau seorang perempuan yang cantik, yang lawa bila pakai color ni, dia nampak simple. Tapi dia look sangat cantik kalau perempuan pakai baju color ini. Color silver lah. Saya rasa saya nak tukar baju terus baju ni. Rina, waktu ni turn kau pula. Nak tukar baju juga ke turn ni? Turn Tak apa baju. bang, sebiar je saya pakai baju ni. Kenapa pakai baju Ni tu? kan favourite abang juga tau. Serabut aku lah. Okey, abang. Kelakar sangat ke? Awak rasa dia kelakar sangat ke? Saya tersenyum bila dengan kanda. Itulah. Sama lah. Rasa nak marah dia tengok awak. Okey, terima kasih sangat sebab apa kita ada abang haus lah. Awak bincang-bincang lah berdua. Yang mana yang nak abang sebenarnya? Oh ya ke? Memang macam tu ke dalam skrip? Sebenarnya tidak. Saya rasa dia dah malas Ya, tu. dia dah malas. 3 hari straight kan dia? Okey, so untuk malam ni korang, kalau tadi you nampak yang macam Fik pakai Ophelia, yang macam Rina pakai Miara. Okey, selain daripada Ophelia dan juga Miara, kita juga ada kita punya Wah, tadi banyak dugaan-dugaan. Abang dah fikir masak-masak? Yes! Abang dah fikir masak-masak? Abang akan pilih siapa yang pandai buat live host yang bagus. Abang akan akan jadi milik abang. Tak apa pasal undur diri bang. Saya tak pandai, saya tak pandai. Tapi dalam scene skrip ni kau kena berusaha. Kau tak boleh. Kau kena berusaha. Okey. Fitrah start dulu. Okey. So abang sebab abang suka Juwita, jadi Fik nak tunjuk Juwita lah. Okey, demi abang Fik nak tunjuk. So untuk baju Juwita, hari ni Fik nak tunjuk dekat bag number 1. Material kita menggunakan material soft heavy chiffon, V-collar dan juga ada kerongsang. Kerongsang bukan kita bagi 1, kita bagi 3 sekali selendang dan juga brooches. Bukan tu sahaja sayang, walaupun dia jarang, kita bagi sekali dengan inner dress. Abang, Abang lain lah dia bang. Ya saya awak. abang rasa okey tak Fik macam tu? Pakai baju Juwita. Ke Abang pakai tak apa? nampak ke saya perform tadi abang? Saya nampak. Saya tengok daripada belakang. Saya memang tak nampak. Tapi mata saya banyak tau semua benda tau. Kita keluar lagi. Tu boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tu tak boleh. Apa ni bang? Abang Ya. budak intern ke abang? Abang bawa ni? Awak jangan cakap bukan-bukan Okey. Dia pun ada kisah lama dengan saya. Awak mungkin kisah baru. Kita tak tahu benda-benda macam tu. Mungkin awak akan jadi madu. Kenapa abang nak dua Baju dah ni saya? betul ke? Betul. Saya pegang. Okey, awak saya nak tengok cara awak approve lah macam mana. Abang daripada tadi, okey contohlah abang Contoh. datang kedai saya. Okey. Dia mesti saya buka pintu betul? Betul. Saya buka pintu. Assalamualaikum abang. Kesalah. Abang cari baju. Cari baju baju. yang ni abang sebenarnya cantik abang. Apa yang bagusnya baju Sebab ni? bestnya baju ni kita bagi sekali inner abang. Wih, sekali ini tutup nampak tak nampak Ya. bahagian belah dalam. Yo. Okey bang, dia dah dia dah pilih baju ni bang. Sebab dia warna hitam. Apa cakap abang suka warna hitam kan? Jadi dia dah pilih baju ni bang. Jadi dia nak pilih baju ni bang. Kenapa baju ni nampak ada cantik-cantik, ada bunga-bunga macam ni, ada rebel-rebel macam ni? Lawa je baju ni, nama apa? Baju ni nama dia? Nama apa Kisha. tadi, abang? Kisha awak. Nama Kisha bang. Alah, tak nak Syah Comel lah. kan nama Tak dia? nak Syah. Nak Betul? kiss je. Boleh? Abang. Tapi bang, baju ni tak dapat free brush, tak dapat free selendang tau. Habis tu? Dapat macam ni je? Dapat macam ni sahaja. Tak apa dapat ke? macam ni pun nampak mahal lah. Dapat mahal baju juga ni. kan? Sangat-sangat mahal. Sebab harga dia abang 299 sahaja. Kita bagi sekali dengan bahagian dalam ada soft lining tau. Wow! Memang Ya. selesa lah. Memang Ya, sangat-sangat tak selesa. Betul, Apa tunggu korang. lagi korang? Abang-abang kakak yang nak dapatkan Kisha atau dapatkan Juwita atau dapat Ophelia, dapat Ria, kau boleh tekan kat beg kuning. Sebab apa? Daripada harga 300 lebih, kau boleh dapat dalam 200 lebih saja untuk malam ni. Dan kau boleh pakai untuk pakai raya pertama, raya kedua, raya tiga. Just prepare untuk awal, untuk pergi convocation ke, untuk tunang ke, apa-apa majlis. Kau boleh pakai guna Thalia Collection. Betul Ya, abang. betul bang.
Satu nafas abang sebenarnya. Ya. Saya kagum dengan abang. Ya. Saya harap dua-dua kagum lah dengan saya. Kenapa kenapa abang harapkan orang lain kagum dengan abang? Tahu abang ni. Saya harap dua-dua kagum. Macam ni abang, ada pepatah kata, kalau permata depan mata mungkin orang nampak sebagai kaca. Kalau kaca yang belakang mata mungkin orang nampak sebagai pemata. Jadi abang fikirlah dan kenangkan. Abang dia tinggal lagi kita bang. Awak, yang ni pun tak dalam skrip tau. Bila awak keluar-keluar macam tu Kenapa tau. dah asyik keluar je? Abang, step ni ke bang? Tolong. Awak ke yang kaca ke tadi? Awak ke kaca ke pemata? Saya tak reti nak berayat macam dia bang. Ya. Saya tak kisahlah awak pandai berayat tak pandai gayat. Tahu saya tengah tunggu Pak Sayang ni daripada tadi ni. Pak Sayang awak tak bagi dekat saya lagi. Saya tak boleh lah benda semua ni bang. Cepat abang berniaga. Okey korang, yang mana yang nak dapatkan baju daripada Talia Collection, kau boleh tekan beg kuning sekarang. Sebab apa? Kita ada Juwita, kita ada Kisha, kita ada Ria, dan kita ada Maira, dan kita ada Sarah, dan kita ada Opilia. Daripada harga 300 lebih daripada atas, kau mau dapat dalam 200 lebih sahaja. Ya, untuk malam ini sahaja. Tapi kalau for saya, konsep daripada Kisha ni for saya memang sangat-sangat cantik. Kalau kau tengok kat sini, daripada corak kau tengok baju dia. Kau tengok. Sorry. Kenapa? Okay. Sorry, kalau tengok daripada baju ni, dia punya ukiran material dia memang betul-betul sangat-sangat cantik. Dia punya finishing, dia punya ukiran-ukiran dia memang betul-betul sangat-sangat cantik. Kau boleh tekan beg kuning untuk dapatkan baju Kisha. Abang, saya ada baju yang lagi menarik. Ini baju ni awak pernah pakai? Wah, kantoi pula saya pernah. Saya pernah pakai dan ni sesuai untuk bini abang. Bini abang? Siapa kalau bini abang saya? ada bini nanti, sesuai untuk bini abang. Ya, betul. Bini saya dia pernah pakai ke tak? Saya tak tahu. Saya tak tahu lagi. Sebab Tahu tak kenapa sesuai untuk bini-bini? Kenapa? Sebab baju ni, dia ada sediakan. Abang nak tengok lebih dalam tak? Sebab kat baju ni bang, abang, sini. Dia ada sediakan zip. Belah sini. Zip dan untuk belah bodoh? sini. Untuk susukan anak dia bang. Susukan anak dia ke anak kita? Untuk fruit. Abang ni kata betul lah nak berniaga, kenapa ni? Abang tu iman, kalau ada rezeki untuk menggatal, abang menggatal. Tapi abang awak faham takkan lah. Apa dia? Dia mudahkan untuk ibu-ibu yang ada baby kecil untuk susukan anak dia orang. Betul. Kalau ini baju kurung, kalau ini baju kurung, saya nak tanya awak satu benda lah. Kalau yang ni baju kurung, dan satu lagi. 3 kali dah bang. Ayah tak jumpa lagi sebenarnya. Tak, jangan push bang. Allah, penat. Tapi untuk korang yang mana nak dapatkan Talia Collection untuk malam ni saja daripada 300 lebih, 400 lebih daripada harga kalau kau pergi luar ke harga baju kurungan. Tapi untuk kali ni untuk Talia Collection kita bagi yang memang betul-betul cantik dan harga berbatutan untuk korang semua. Tolonglah masuk fitrah ni. Kita tak reti. Opilia. Ini baju Opilia ni kalau kau tengok sini, dia punya corak-corak dia sangat cantik. Asal pula kau cakap cantik kat sini, kenapa pula kau nak blushing? Sebab tangan tu sangat cantik. Ya kan tunjuk tadi? Wah, dia sangat cantik kan? Terima kasih bang. Ada kalau tengok sini, baju Opilia ni ada 4 jenis baju. Kita ada warna olive green, and then kita ada warna burgundy. Pandai kan? Kadang berniaga kan? Pandai bang. Pandai kan? Sebenarnya Aku dah penyampah dah duk abang-abang ni. ya try lah. Okay, benda ni macam ni. Benda ni kena biasakan diri. Walaupun benda tu kita tak patutnya panggil, tapi sebab orang suka, dia kena try. 1, 2, 3. Contohnya? Panggillah abang. Contohnya mana? Abang nak yang mana? Yang abang ke, yang sayang ke. Kalau macam sayang, dia macam ni lah. Fitrah tolong Rina Fitrah. Okay, macam ni lah. Dia dah tak sanggup. Okay, macam ni lah. Tengok daripada korang berdua ni, mungkin Rina agak bersaing sikit lah tu. Kan seronok bersemangat sikit aku nak buat kerja. Okay, next. Seterusnya baju adalah baju daripada seterusnya abang, kita keluar. Walid, Umi, Ya. saya rasa Jangan keluar lagi. saya rasa kesian tengok Walid dengan Umi bertungkus lumus tolong fit tadi. Jadi Cuba sekejap. Tolonglah peluh tu. Daripada kerinting lurus je rambut. Sebelum tu nak tanya, Umi atau sayang yang nak lap peluh Walid dengan baby? sayang, Ya. sayang tahu kan saya sanggup buat apa saja untuk sayang. Ayat kau pula sanggup apa saja. Walid. Walid tahu kan? Sabar sekejap dia. Ada sound Apa yang efek. gelakar ni? Ada sound efek itik. Walid tahu kan? Betapa besarnya cinta Umi kat Walid. Pak ni mesti gambar orang edit lagi. Walid tahu tak? Tak tahu. Walid tahu tak? Tahu? Tak tahu.
Tapi cerita tu dah hancur. Kenapa? Sebab Walid gatal sangat. Tak apa Walid. Belakang Umi, Walid dah bersayang dengan dia. Walid pandang kaca yang dekat sini Walid. Kenapa? Walid pergilah dengan kaca. Pemata yang dekat sini tak apa. Pemata walaupun tiada tuan tetap terjaga. Cis. Susah betul. Dah cantik. Seorang lagi cantik. Seorang lagi ayu. Hai. Sungguh berat dugaan ini. Tapi nak buat macam mana? Inilah dugaan superstar. Tapi kena terima seada-adanya. Tak apalah Umi dan Walid. Pergilah. Betul ke ni? Undurkanlah diri kalian. Betul ke ni? Korang memang nak itu daripada tadi kan? Betul ke ni? Walid. Habis tu aku atas tangan kau. Macam kau ambil kesempatan kau ni. Kau mentang-mentang aku jenis open minded, kau jenis ambil kesempatan macam tu. Boleh gerak sekarang ke? Boleh. Boleh ke? Umi dan Walid pergilah. Wah, kau boleh lebih macam semangat nak keluar lah. Daripada aku tau. Kau paling semangat lagi nak keluar. Tak semangat. Okay. Saya suka kat sini. Awak jangan tarik. Jangan. Saya tak tahu. Jangan tarik. Walid. Aku tarik. Dia tarik kan? Okay korang. So yang macam tadi you guys dah nampak Rina pakai Miara kita. Untuk Miara bukan